Assalamualaikum. Hari ni Mak Ti nak buat ikan bakar. Resepi simple ni. Senang, mudah, sedap. Memang terbaik ini. Sedap ni. Ni tau. Mak Ti nak guna ikan siakap ni nak buat ikan bakar. Tapi boleh je kalau awak nak buat ikan lain pun, ikan benda-benda lah, ikan kerapu ke, keli ke, tilapia ke, ikutlah. Ni ikan ni, kalau ikan siakap ni Mak Ti belah belakang ni, kita buka gitu, ni basuh bersih-bersih dah. Suruh je Pak Cik Hak jual ikan tu buat gini. Jadi senang sangat-sangat, kita tak payah nak balik-balik dia jadi nipis gitu. Kita belah gitu, lepas tu kita bubuh dalam pisang. Kalau tak ada dalam pisang, letaklah aluminium foil tu ke, kalau tak ada pun tak payah letak pun tak apa, tak ada masalah. Kita nak guna pes. Ni Mak Ti buka pes ni, dia gini dalam benda ni. Bila kita buka tu dia gini, dia siap masak dah ni. Kita cuma nak sapu je, nak letak je. Lepas tu kalau kita nak letak, Mak Ti suka rempah ni dia banyak sikit lah letak, sebab dia nak suruh rasa dia banyak, lagi banyak lagi sedap lah. Kalau tak mau sapu dulu pun tak apa, letak terus ikan, lepas tu terus bakar. Ni letak besar ikan ni, penuh kuali, jadi kena penyek ke depan sikit. Ikut saya awak nak guna ikan benda-benda pun bubuh. Jadi bulat pula, jadi macam dia macam pizza. Lepas tu letak ikan tu, sapu bubuh rempah Mak Ti buat tu. Rempah super Mak Ti ni lah, rempah ikan bakar Cita Rasa Terengganu. Sapu biar penuh lah, ikut pandai kita nak bubuh banyak ke sikit ke, ikut selera kita. Mak Ti berahi bubuh banyak biar berasa rempah tu. Sedap ni rempah ni. Dia ada cukup rasa dah dalam tu, kunyit, kuah, halia semua ada belaka dah, pedas, manis, masam ada belaka dah. Tak payah nak tambah benda-benda dah, cuma sapu dengan ikan je. Kalau nak buat sotong lah, kalau nak buat udang lah, lepas sapu kita balut, tutup sikit dengan daun pisang nak biar dia masak. Sebab ni ikan ni dia besar, dia lambat sikit, kita tutup. Lepas tu kita tutup pula dengan tudung. Lepas tu kita tunggulah sampai dia masak. Awak boleh check lah. Bila sudah tunggu tu kita boleh check. Kalau nak tahu dia masak ke tak, kita buka daun tu, kita tengok isi dia tu. Kalau putih dah tu, rasalah. Kalau tak masak tu dia ada gambar, dia rasa ikan mentah lagi lah. Kalau tak masak lagi boleh tutup lagi, tunggu lagi. Tunggulah sampai dia masak. Ni mak tengok, Allah, isi putih comel dah tu. Boleh rasa, Allah, sedapnya. Kalau balik-balik kerja, kalau hari tak tahu nak masak benda, guna je pes ikan bakar ni. Nak bakar ikan, sotong, udang, boleh belaka. Senang sangat-sangat. Cuma sapu sahaja. Boleh makan dengan nasi, lauk seni pun cukup dah. Sudah tu kita transfer ke pinggang lah. Makan dengan nasi panas-panas, Allah, jadi ni. Kalau nak ada tetamu ke, nak mari, nak suruh macam meriah sikit lauk ke, tapi nak cepat, beres. Kena ada awak pes ni kat rumah, standby dulu kalau ada emergency tu boleh guna. Kena try ni. Ada Mak Ti jual dekat Shopee, nanti link Mak Ti bagi. Sedapnya. Mak Ti nak rasa dulu. Nak rasa dulu, ya ke tak ni. Rasa, Allah, sedapnya. Cuba try. Memang kena try ni. Memang tak nyesal ni. Pes Mak Ti buat sendiri ni. Boleh dapatkan dekat link Mak Ti bagi tu. Terima kasih. Selamat mencuba.